Ana, lain kali jangan gitulah. Bawa oyak tu kena hati-hati. Haid gasket tu memang mudah patuh. Banyak kali dah. Ramai dah setahun pecah ke, patuh ke. Ya memang nipis, kena hati-hati. Bawa rugi besar lah. Ana. Ana, boh duduk Ana di. Boh di. Buat apa Ana? Kalau bukan boh buat masuk stok tu, tak ke patuh. Boh Ni dalam kedai ni, Aina berlaku buat. Boh mari lambat. Boh mari, boh makan. Boh tak cerita. Lepas tu boh balik. Boh tu Aina susun kelas, layan customer tak apa-apa. Lepas tu, nak harap kau boh, memang dok lah. Okay. Aina je berlaku. Boh dah awak masuk stoknya. Awak masuk ni pisiak gitu. Punya patuh lah. Lu 2 mm tu kak. Gaji Aina tak ya? Potong gaji boh. Aina buat sebarang je patuh. Kalau boh susung ni, habis berlaku. Rugi lagi rugi. Kira boh kena terima kasih Ana. Lah. Okey. Baik. Potong ke tak? Tak potong. Baik jangan. Kira gaji boh tu kita Aina. Boh tak ada gaji. Ya. Tak apa tidak. Baik. Rehat. Relax Ana. Boh tak ada duk susu lah patuh tadi. Okey, Ana balik awal hari ni Baru balik awal, tak apa. Kira salah boh jugalah. Memang salah boh. Ana tak salah. Hari ni tak payah awak cincang. Ana relax je lah. Okey. Boh tutup kedai pada.